Kau tipu aku! Oh, jangan pukul aku. Kalau kau tuduh Eskom yang buat, kami boleh tolong kau. Tapi bukan Eskom yang buat tuan. Kamu semua kami tangkap untuk membantu siasatan. Apa salah kami, Tuan, atas satu kes pembunuhan di Tawau? Kamu akan ikut kami. Kamu sudah biasa dalam operasi khas, jadi kamu boleh membunuh mangsa. Macam mana Tuan boleh tuduh kami tanpa bukti sedangkan kami berada di daerah lain semasa kejadian? Abang, kenapa kita ditangkap? Ma'am, ikut arahan kami. Tapi abang tak buat salah. Kita akan jelaskan di balai. Tuan ada dua pilihan. Apa pilihan saya ada? Kalau Tuan pilih isteri, sila tanda tangan keterangan ini. Kamu akan berada lama di penjara. Biar kamu penjarakan kami 100 tahun, kami akan tetap lawan kamu dan tegakkan keadilan. Baru aku sedar rupanya mereka menipu aku untuk kenakan kawan-kawan aku. Kami tangkap Tuan kerana Tuan tarik balik keterangan yang kami suruh akui. Saya tak ada pilihan. Jangan lawan. Kamu semua dituduh atas Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, hukumannya ialah gantung sampai mati. Kau kami bebaskan kerana ikut cakap kami tuduh Eskom. Tapi mereka tidak salah, tuan. Biarkan Eskom di penjara dan digantung mati. Adakah kamu yakin Eskom yang membunuh mangsa? Saya tidak pasti. Kami bergaduh di dalam kereta. Mangsa pukul saya. Saya hilang sabar. Saya ambil gunting dan tikam leher mangsa. Akhirnya kebenaran terbukti hari ini. Konspirasi mereka untuk bunuh kami di tali gantung telah gagal. Kau dipenjara 20 tahun kerana terbukti bersalah bunuh mangsa. Saya mengaku salah dan memang bukan Eskom yang bunuh, tapi saya dipaksa tuduh mereka. Kami failkan saman hari ini untuk heret mereka semula ke mahkamah sivil. Kami juga mahu sistem berubah agar perkara sama tidak berlaku pada orang lain.